Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang mana ada bajet 40,000 tapi nak cari kereta X70 yang harga dia bawah 40,000, korang boleh tengok video ni sampai habis. Hari ni ada stok baru kereta Proton X70 1.8 TGDI Yang ni tahun 2019. Kereta baru je masuk, so condition dia masih cantik lagi. Cuma cat dia ada cala-cala sikit lah. So macam ni cala dia. Nampak? Korang boleh try polish. Lampu depan masih cantik lagi. Sport rim masih original 18 inci. Grill pun masih original. Nombor plate cantik 2013. So lampu sebelah sini pun cantik. Tayar bunga tebal. Korang tengok, cat dia kat sini pun masih ok. Tak ada pudar lagi. Nampak tak? Kat sini pun ada cala sikit. Sikit saja cala dia. So korang tengok dulu bahagian belakang. Korang tengok bahagian belakang ni masih ok lagi. Spoiler semua cantik. Lampu pun ok lagi. Untuk dalaman kereta ni, ni dalaman dia. So korang tengok dashboard. Dia punya player semua ok lagi. Dashboard tak ada koyak. Bahagian tengah ni cantik. Aircon digital. Untuk seat dia, nampak tak ada line merah. Seat leather cantik. Carpet original pun masih ada lagi. Yang ni bahagian seat belakang. So masih ok, cantik lagi. Harga jangan risau kita bagi harga memang murah. Kita nak 39,900 sahaja. Yang mana berminat, terus kontak nombor dalam video ni. Itu saja. Assalamualaikum.